Adakah anda tahu apakah itu sumber tenaga biojisim? Apa tu? Apa ya? Assalamualaikum semua. Jadi kumpulan kami pada hari ini akan menerangkan tentang sumber tenaga biojisim. Mari kami terangkan. Jadi, saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan biojisim. Biojisim ialah bahan organik yang berasal daripada tumbuhan, haiwan ataupun sisa pertanian yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga. Antara contoh biojisim ialah sisa kelapa sawit, habuk kayu, sekam padi, jerami ataupun najis ternakan serta sisa-sisa makanan. Bahan-bahan ini akan diproses untuk menghasilkan tenaga seperti elektrik, haba dan bahan api bio seperti biogas dan juga biodiesel. Bagaimana biojisim menghasilkan tenaga? Biojisim boleh ditukar kepada tenaga melalui beberapa kaedah. Pertama ialah pembakaran, iaitu bahan biojisim dibakar bagi menghasilkan haba yang kemudiannya digunakan untuk menjana elektrik. Kedua ialah penghasilan biogas, di mana sisa organik diperam dalam keadaan tanpa oksigen untuk menghasilkan gas metana sebagai bahan api. Selain itu, biojisim juga boleh diproses menjadi bioetanol dan biodiesel yang digunakan sebagai bahan api kenderaan. Seterusnya, apakah kepentingan tenaga biojisim ini di Malaysia? Di Malaysia, biojisim ini mempunyai potensi yang sangat besar kerana negara kita telah pun menghasilkan banyak sisa pertanian, contohnya seperti dalam industri kelapa sawit. Sisa seperti tandan kosong, pelepah dan juga tempurung sawit ini boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Oleh itu, penggunaan tenaga biojisim ini bukan sahaja membantu untuk menguruskan sisa dengan lebih baik, malah ia juga dapat menyumbang kepada teknologi dan juga tenaga bagi penduduk semua. Biojisim juga mempunyai pelbagai kelebihan. Antaranya ialah mengurangkan lambakan sisa pertanian dan sisa makanan kerana bahan buangan dapat dimanfaatkan semula. Selain itu, biojisim merupakan sumber tenaga boleh diperbaharui yang membantu mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan juga pelepasan gas rumah hijau. Biojisim juga mampu menjana pendapatan kepada petani melalui penggunaan sisa pertanian sebagai sumber tenaga. Namun begitu, biojisim juga mempunyai beberapa kekurangan seperti kos pembinaan loji biojisim agak tinggi dan memerlukan teknologi yang sesuai. Selain itu, jika tidak diurus dengan baik, proses pembakaran biojisim juga boleh menghasilkan pencemaran udara. Jadi, sebagai kesimpulan, biojisim ialah sumber tenaga boleh diperbaharui yang menggunakan bahan organik untuk menghasilkan tenaga. Penggunaan biojisim juga membantu dalam mengurangkan sisa, mengurangkan pencemaran serta mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Jadi, marilah kita bersama-sama menyokong penggunaan tenaga hijau demi memastikan alam sekitar yang lebih bersih dan masa depan yang lebih lestari. Jadi, terima kasih kerana menonton. Bye.